Guys, tolong jangan masuk perangkap DAP ni. Kita semua nampak apa sebenarnya tujuan poster ini dan hantaran seperti ini. Ini bukan sindiran politik biasa. Ia provokasi terancang. Ia direka untuk memancing kemarahan supaya penggerak PAS melatah, membalas dengan emosi dan akhirnya terjun masuk ke dalam naratif yang DAP sedang bina. Bila kita balas dengan marah, dengan kata-kata kesat, dengan cacian, mereka akan screenshot, simpan dan sebarkan kepada masyarakat bukan Melayu Islam. Lalu apa yang berlaku? Label yang mereka ulang bertahun-tahun adalah PAS ekstremis, PAS keras, PAS tidak toleransi. Tiba-tiba kenyataan tu nampak benar sebab reaksi kita nak marah, nak mencemuh sebab apa yang telah kita buat. Ini adalah strategi mereka, konsisten, membina naratif, test water dengan provokasi. Tunggu kita melatah, kemudian mereka play victim lah. Dan kalau kita ulang kesilapan yang sama, maka kitalah yang mengesahkan propaganda yang mereka sendiri reka. Dan saya nak sebut terus terang, inilah wajah sebenar DAP. Mengkritik sambil membawa karikatur yang menghina, yang mengundang kemarahan sebelah pihak. Lebih teruk lagi, ia dibawa oleh tokoh anak muda mereka sendiri. Bila ketua pemuda pun sanggup buat kerja yang macam ni, apa yang kita nak harapkan kepada anak buah mereka? Lagi teruk, lagi dahsyat lah sebenarnya. Kalau pemimpin macam ni, yang dekat atas pun tak matang, apa dah jadi dengan mereka yang bawah? Ini bukan politik dewasa, ini bukan politik membina, ini politik sengaja mencetuskan kemarahan demi keuntungan sendiri. Dan saya nak katakan dengan tegas, sikap seperti ini tidak layak berada dalam landscape demokrasi Malaysia. Mengaku progresif tetapi kerja mereka provokatif. Mengaku membawa keharmonian tetapi tindakan seperti ini mereka telah memecah belahkan masyarakat sebenarnya. Mengaku memperjuangkan kepelbagaian tetapi merekalah yang paling banyak memanipulasikan perbezaan untuk menanam kecurigaan dan juga kebencian di dalam masyarakat. Jadi apa respon kita? Kita kena tenang, tegas dan bijak. Jangan bagi mereka peluru, jangan hadirkan reaksi yang mereka tunggu. Kita jawab dengan fakta, dengan akhlak dan dengan hikmah. Biar rakyat menilai dan melihat siapa sebenarnya yang matang dan siapa yang hidup dengan strategi provokasi murahan macam ni.